kita dah habis. Dah habis buat scene tu. Dah cut. Okay. Sasha time tu Sasha kat sini, PA production kat sini. Okay. Lepas tu kita orang dia tengah betul-betulkan Sasha tengah macam okay jom kita kan pergi base kan. Ready kan lah. Mau standby next scene. Kita macam okay toleh. Tak ada. Orang. Ayo. Kita toleh balik. Dengar. Oh, dulu dengar? Uish. Ha. Oh, ya ke? Dengar. Waktu Sasha cakap kat dia, ni pernah jadi tau. Ya ke? Oh. Dia macam tu, dia dah panik. Okay. Ni dah pernah jadi tau. So that's not the first time. Okay. Lepas nama abang tu Abang Darus ke Abang Darul tak ingat. Tapi Abang Edi lah. Okay. Kita orang cari satu rumah daripada bilik Sarima, bilik Safa, bilik Mahawar, Semua office. Cari dia ada je dekat situ. Dekat apa ni living room tu. Okay. Kita tak nampak pun. Tak nampak dia kat situ. Pergi balik dekat abang tu, abang suruh abang ready Sasha standby next scene ke? Tak ada pun. Nanti kita orang dua dah macam Pandangan jom teman kita balik. Itu benda yang sepatutnya berlaku lah. Banyak lagi. Rumahnya tu rumah memang dibuat ke ataupun memang ada rumah kat situ, Sasha? Itu dia sini masa Hazo and the team, Okay. diorang pergi reki Location. Diorang terjumpa, diorang reki kubur kot. Okay. Macam tu lah, something like that lah, dekat that area. Okay. Diorang tengah tengok kubur tu, diorang terjumpa rumah tu. Okay. Di tepi kubur. So, diorang masuk dalam rumah tu. Rumah tu memang just nice, cantik. Okay. Memang Sesuai lah. sesuai untuk tahun 80-an. And fun factnya, rumah tu dibina pada tahun 80. Oh yo. That's why the architecture is like that. Faham. Sangat sesuai. Ya. Okay. So rumah tu terus dipilih lah. Memang ada orang duduk ke? Tak ada orang duduk. So rumah tu last